adakah kalau kita dah tak ada industri proton dan pro 2 ni, adakah ia lebih baik kepada consumer di Malaysia memberikan kita pilihan lebih banyak pada harga yang lebih berpatutan? Nak jawab ni dia ada two side lah to the answer kan. Satu kalau popular opinion lah. Kalau popular opinion, kan ada unpopular tu. Saya bagi satu popular opinion. Okay. You sebut tadi tentang consumer. Hmm. Of course lah, consumer kalau dia boleh, dia nak beli barang semurah-murah yang boleh and quality yang terbagus yang seboleh juga kan. Kalau katakannya harga Honda City berapa? 100,000 lah katakan. Right. Kalau saya boleh beli harga yang 70-60 ribu, Mesti anak kan? takkan saya tak nak for that kind of quality. Betul. Kan? Kalau saya nak beli BMW contohnya kan, harga BMW 400 ribu ke 300 ribu, tapi kalau boleh jadi 50% lebih murah daripada tu, takkan kita tak nak beli. Industri automobil di Malaysia ni seperti saya cakap tadi pasal tarif adalah dia memang dah melibatkan banyak infrastruktur, banyak facilities, in terms of apa kata, banyak pekerjaan, peluang-peluang pekerjaan, right? Saya kata tadi saya lagi spare part, buat plastik, buat ni apa semua, dah memang orang kata pun dah establish situ. So kalau you tarik ini semua, and suddenly orang boleh lambakkan kereta ke Malaysia ni, and of course Proton, Pro 2 akan affected lah. I think the government perlu balance lah. Perlu balancekan antara kedua ni, mana yang lebih baik untuk negara lah.